Rasanya, semua tahu yang dalam Islam, ziarah orang sakit itu adalah sunnah yang dituntut. Bukan saja kerana nilai kemanusiaan, tapi kerana ia disokong oleh hadis yang sahih. Bahkan disebut sebagai hak sesama Muslim. Jadi, apabila Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli Ahmad menziarahi Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang di Institut Jantung Negara IJN baru-baru ni, kita sangka semua pihak akan menyambutnya dengan doa dan syukur. Yalah, bukannya kita tak tahu Dr. Zulkifli itu juga sahabat lamanya dalam satu perjuangan yang sama satu waktu dahulu. Namun yang peliknya, ada segolongan kecil dalam PAS yang seolah-olah tak senang duduk dengan kehadiran Dr. Zulkifli itu. Dikatanya tak profesional sebab upload gambar Hadi Awang di hospital. Mereka kata kecewa kenapa sikap menteri tak jaga privasi pesakit dan sebagainya. Ada yang kata pihak keluarga sedaya upaya rahsiakan di mana rawatan tersebut dijalankan sebab kononnya boleh mengundang bahaya dan macam-macam lagi lah. Tapi hakikatnya, anak menantunya sendiri terlebih dahulu telah pun post dan muat naik gambar Hadi Awang ketika dimasukkan ke wad. Malah jika dilihat kepada rekod terdahulu pun, ramai pemimpin tertinggi negara pernah menziarahi Presiden PAS tu sewaktu menjalani prosedur rawatan dan kesihatan di hospital sebelum ni. Sebagai contoh, gambar Datuk Seri Najib Razak menziarahinya, gambar pemimpin-pemimpin PAS dan ramai lagi. Dan kesemua tu diupload di media sosial masing-masing juga. Tapi mengapa ketika itu tidak pernah timbul persoalan sedemikian ya? Jika bercakap soal privasi, geng PAS sendiri dah maklumkan yang presiden mereka dirawat di IJN. Malah mereka turut mengakui kecekapan hospital terbabit dalam menjalankan rawatan. Tapi bila tang menteri yang datangnya dari parti politik yang berbeza, lain pula naratif yang mereka cuba bawakan. Bukankah ini membuktikan yang puak PAS cuba nak mainkan politik murahan meskipun bermodalkan presiden yang sedang uzur ketika ini? Konon privasi, tapi mereka sendiri pernah upload gambar waktu menziarahi pesakit atau mangsa kemalangan di hospital-hospital dengan keadaan mereka yang agak aib. Tapi tak pula mereka berbicara soal privasi keluarga pesakit ketika itu kan? Sebenarnya lawatan Dr. Zul bukanlah lawatan politik, tapi itu adalah lambang akhlak Islam. Dr. Zul bukanlah hadir dengan lambang parti amanah ataupun Pakatan Harapan, tetapi atas dasar kemanusiaan dan ukhuwah. Bukankah akhlak ni lebih mulia daripada mengintai kerusi presiden atau menjadikan keuzuran seseorang sebagai bahan strategi perebutan kuasa? Ya, bukannya orang tak tahu sebenarnya puak PAS sengaja jadikan ini isu kerana mereka sedang sedaya upaya nak sembunyikan kesihatan presiden mereka agar tidak wujud desakan dalaman parti bagi menggantikan sosok tua itu dan menjadikan transisi penyerahan kuasa pun berlaku. Almaklumlah, pemilihan PAS kan tak lama saja lagi bakal berlangsung. Adakah wujud perebutan kuasa yang cuba untuk menjaga imej presiden walaupun terpaksa sorok kesihatan ni? Sebabnya, dalam politik ni persepsi adalah kuasa. Kalaulah mereka lihat dari sudut yang positif, sebenarnya menteri datang sebagai sokongan moral dan juga signal kepada doktor-doktor pakar dan kaki tangan perubatan agar melakukan yang terbaik untuk tokoh besar negara. Ia bukanlah campur tangan seperti yang sesetengah pihak dakwa, tapi ia adalah satu penghormatan. Tapi tetaplah mereka kona bab etika pula. Disebabkan etika dan disebabkan menghormati keluarga Presiden PAS tu jugalah, akhirnya menteri tetap akur. Dr. Zul dah pun menurunkan gambar yang telah pun menjadikan pertikaman lidah dan juga pertikaian puak PAS ni. Begitu mulianya hati seorang menteri yang menghormati seorang rakannya. Kesimpulannya, ziarah ni adalah ibrah untuk semua. Politik tak boleh nak membatalkan adab dan juga akhlak Islam. Jangan jadikan kesihatan Hadi Awang sebagai alat perbalahan puak dalam PAS yang kini mula terdedah satu persatu. Kalau benar Hadi Awang tu tokoh besar Islam, maka apa salahnya beliau diziarahi dengan penuh hormat oleh seorang menteri yang juga pernah duduk bersamanya dalam perjuangan PAS dahulu. Soal gambar tu tak perlu dibesar-besarkan. Ini bukanlah soal parti, ini soal peri kemanusiaan. Ini juga soal tuntutan agama. Renung-renungkan.